Kita apply, selalunya kita bergantung pada keluasan kanopi lah. Every 3 month kita akan start dari 300 ke 700 gram keliling pokok. Hai Agritarians, hari ini kita bersama dengan salah seorang pengguna baju daging kita, iaitu Encik Wardi daripada PPK Hulu Langat. So, saya Cik Wadi, seorang kaki tangan di Pertubuhan Peladang Kawasan Hulu Langat. Saya boleh tanya Encik Wardi, durian dekat sini tanam durian variti apa dan dah umur berapa tu? Semua variti durian kita ada tanam. Saya ingat ada lebih kurang 200 pokok lah jenis variti durian yang kita tanam lah. Encik Wardi pakai produk apa biasanya dekat sini, dekat kebun durian? Baju Novatek Supreme dengan pokok dia semakin kuat, membesar dengan yang seperti kita target. Dahan dia, batang dia, daun dia pun semakin hijau. Jadi maknanya kesan tu nampak ketara bila menggunakan baju Novatek Supreme. Durian ni seperti yang sedia maklum memang dia sensitif kalau yang especially yang tinggi Florida ni dia takut terbakar atau macam tu. Novatek Supreme ni yang bagus dia kurang Florida dan dia agak sesuai lah dengan pokok durian ni. Dia menjaga akar tu. Pokok durian ni dia sensitif klorida. Dia cakap sensitif klorida ni maksudnya dia mudah terdedah kepada chlorine toxicity. Sebab tu kita cadangkan pakai baja yang K dia diperbuat ataupun daripada unsur 100% SOP, bebas klorin. Macam Novatek Supreme.